Oke, Assalamualaikum dan selamat petang semua ya. Saya tadi lihatlah kenyataan yang dikeluarkan oleh Setiausaha Agung PKR ya, iaitu Fauziah Saleh dalam isu membabitkan Rafizi Lamli dah keluar parti PKR dan letak jawatan sebagai seorang ahli parlimen. So, saya lihat Fauziah Saleh beria-ialah nak mengambil tindakan undang-undang terhadap Rafizi Lamli dan Nik Nazmi dalam pengumuman mereka untuk bersama dengan Parti Bersama lah. Parti Bersama Malaysia tu. So, saya lihatlah perkara ini kan. Saya lihat Fauziah Saleh ni terlalu angkuh dan beria-ia dalam isu ini. Saya tak ada masalah lah kalau PKR nak ambil tindakan ataupun menggunakan perundangan untuk nak bawa mengheret Rafizi Lamli dan Nik Nazmi ke mahkamah ataupun ke perundangan, sebab perkara ini hak parti dan hak individu yang menjadi pemimpin parti PKR itu sekarang ini. Tapi dalam beberapa perkara saya nak beritahu begini juga. Fauziah Saleh nak dibandingkan dengan YB Rafizi Lamli ataupun Rafizi Lamli dan Nik Nazmi ni, pada saya terlalu jauh untuk Fauziah Saleh nak melangkaui apa yang Rafizi Lamli buat, apa yang Nik Nazmi buat. Kerana PKR semakin kamu membongkar ataupun semakin PKR cuba untuk nak menjatuhkan orang seperti Rafizi Lamli ataupun kawan-kawan Rafizi Lamli, PKR sebenarnya sedang mendedahkan kebobrokan yang ada di dalam parti mereka. Kalau sekarang ini kita lihat, orang PKR, pemimpin PKR buka saja mulut, maka satu perkara terbongkar. Ini adalah masalah yang akan dihadapi oleh parti PKR selepas ini. Mereka cuba untuk mengambil tindakan dalam isu bond yang membabitkan ahli parlimen PKR sekiranya melompat parti. Yang pertama, perkara ini ataupun bond ini dibuat oleh Rafizi Lamli. Ya, kena ingat, perkara ini dibuat oleh Rafizi Lamli. Dia yang menciptakan, orang kata, syarat-syarat yang tertulis itu. Dia tahu kelemahan dan kelebihan kepada syarat yang dibuat itu untuk calon itu. Rafizi Lamli dah tahu dah benda ni. Sebab itu dia tidak bodoh dan dia berani buat keputusan meninggalkan parti PKR bersama dengan parti baru, dan PKR tercungap-cungap hari ini. PKR hari ini cuba nak main, kita nak cerita dia play victim lah. PKR, geng-geng PKR ni dia cuba play victim, yang mana untuk mereka nak jatuh ke Rafizi Lamli, sebenarnya mereka sedang menggali kubur mereka. Rahsia PKR banyak dipegang oleh Rafizi. Rafizi Lamli bukan cokia-cokia dalam PKR tau. Anwar Ibrahim dalam penjara. Dalaman PKR dipegang oleh Rafizi Lamli. Ini bukan cerita dongeng ataupun cerita tahyul. Ramai orang kata kalau Rafizi Lamli keluar, dia akan sama macam Azmin Ali. Dia akan sama macam Zuraidah. Dia sangat berbeza. Rafizi Lamli mempunyai pengalaman dalam parti PKR itu begitu lama. Dan dia dah kenal dah keluarga Anwar Ibrahim. Rafizi Lamli kenal siapa Nurul Izzah. Daripada kecil Nurul Izzah Rafizi Lamli dah kenal. Rafizi Lamli kenal sosok Anwar Ibrahim. Rafizi Lamli juga kenal sosok Wan Azizah. Apatah lagi parti PKR itu. Jadi itu sebahagian daripada Rafizi. Yang sebahagian daripada kepimpinan yang bakal meninggalkan PKR selepas ini, mereka juga tahu dalaman PKR ni. Jadi maklumat dalaman PKR akan bocor sebocor-bocornya keluar selepas ini, dan pentadbiran PKR itu akan bocor sebocor-bocornya keluar.
Dah okey. Okey kalau dah okey. Ya begitulah bila kita bercakap saja tentang PKR ni, maka dia akan jadi macam ni lah. So kita sabar je lah. Okey. Inilah berlaku. Lepas itu PKR play victim. Kata orang yang keluar PKR ini pengkhianat. Orang yang meninggalkan PKR ini tak kenang budi. PKR patut kenang budi kami. Kami bukan pengkhianat. Rafizi bukan pengkhianat. Kami inilah yang menaikkan PKR. Antara sumbangan kami ada dalam PKR. Dekat mana kami ini sebagai pengkhianat? Itu contoh dia kan. Okey. Terlalu banyak penipuan yang telah dilakukan oleh PKR tau. Terlalu banyak. Sangat-sangat banyak. Dan akhirnya penipuan PKR itu memakan diri mereka. Sekarang ini, Fauziah bercakap berkenaan dengan beria-ialah Fauziah ni. Beria-ia cakap pasal nak ambil tindakan undang-undang terhadap Rafizi Lamli. Saya nak beritahu, Fauziah ini sekarang ini hidup dia makan duit rakyat tau. Saya tak halalkan duit saya sebagai yang masuk dalam kerajaan. Saya tak halalkan geng-geng PKR ni makan sebenarnya. Fauziah pencen sebagai ahli parlimen. Dapat pencen makan gaji buta tau. Duit rakyat. Fauziah pencen sebagai menteri. Duit rakyat. Lepas ni senator pencen duit rakyat. Lepas tu timbalan menteri yang dipegang duit rakyat. Fauziah hari ni kalau dia duduk dalam parti PKR tu pun, dia kalau Fauziah keluar daripada parti PKR, PKR tak rugi 1 sen tau. Sebab apa? Dia bukan ahli parlimen. Dia senator lantikan. Orang macam Fauziah Saifuddin, kalau mereka meninggalkan PKR, dia bukan ada value. Yang ada value adalah ahli parlimen. Pemimpin yang ada value ni dalam parti politik adalah mereka yang menjadi ahli parlimen ataupun adun. Fauziah ni tak ada value. Dia bukan ahli parlimen, dia bukan adun. Apa yang dia nikmati sekarang ni adalah hasil daripada pembodekan dia. Jadi PKR itu tumbuh dengan, hari ini PKR itu tumbuh dengan kaki-kaki bodek yang gila jawatan free. Ramai di kalangan PKR sekarang ni hanya dapat jawatan free. Berapa kerat yang jadi menteri yang daripada kalangan YB. Di kalangan ahli parlimen. Rata-rata jadi senator orang PKR, jadi sutpol orang PKR, rata-rata mereka ini bukan YB tau. Sekarang ni kita tengok terbukti. Apabila Rafizi Lamli dan Nik Nazmi meninggalkan PKR, kerusi mereka dah tinggal 28. Kalau ada lagi 10 orang lah yang meninggalkan PKR, kerusi mereka tinggal berapa? Anwar Ibrahim, kalau geng Rafizi Lamli meninggalkan PKR, silap langkah Anwar Ibrahim akan melakukan PRU dengan segera. Sebab apa? Apa yang berlaku dalam kerajaan hari ini kalau geng Rafizi Lamli, kalau Fauziah Saleh, kalau geng PKR berani pecat mereka-mereka yang datang bersama dengan Rafizi Lamli dan Nik Nazmi sewaktu pelancaran bersama itu, kalau mereka berani pecat Roziah, Wong Chen dan yang lain-lain itu, maka Anwar Ibrahim akan ditolak. Anwar Ibrahim sekarang ni jadi Perdana Menteri menggunakan kuasa DAP tau. Bukan kuasa PKR. Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri hari ini menggunakan kuasa DAP. Kuasa apa yang DAP ada? Kuasa iaitu 40 kerusi. PKR tinggal 28 kerusi. Tinggal 28 kerusi PKR, baik GPS jadi Perdana Menteri. Baik GPS jadi Perdana Menteri nak dibandingkan dengan PKR yang ada 28 kerusi. Kalau orang-orang ini dipecat pula nanti, dan akhirnya PKR hanya tinggal lagi kemungkinan belas-belas kerusi. Boleh jadi 20 kerusi, boleh jadi 18 kerusi, boleh jadi 22 kerusi. So, kekuatan parti politik ini bukan pada ceplos.
Kekuatan parti politik bukan ada kepada pemimpin parti yang tidak ada menang ataupun asyik kalah bertanding dalam pilihan raya. Kekuatan parti adalah kepada individu yang menang dalam pilihan raya. Kenapa parti kuat? Kenapa MCA lemah? Sebab MCA hilang kerusi. Hilang ahli parlimen. Kenapa MIC lemah? Sebab hilang kerusi parlimen. Hilang kerusi DUN. Kenapa parti UMNO lemah? Kurang jatuh sebab kurang kerusi. PKR juga sekarang ini dok syok sendiri. Kamu ingat kekuatan kamu ada pada Ceplos, kekuatan kamu ada Fauziah, kekuatan kamu ada pada Fahas, kekuatan kamu ada pada individu-individu macam Samsul, kekuatan kamu ada pada individu-individu yang bukan ahli parlimen. Kekuatan kamu tu adalah pada ahli parlimen yang menang. Bukan pada individu-individu bodoh ini. Kekuatan PKR bukan datang daripada Nurul Izzah tau. Inilah satu bentuk pembodohan yang kamu orang sedang amal dalam PKR sekarang ini. Orang Pahang, orang Kuantan tertipu bulat-bulat oleh hujah Fauziah sehingga kan Fauziah boleh jadi ahli parlimen dekat sana. Apa hujah dia? Linas. Linas tu adalah hujah Fauziah menipu orang Pahang. Yang mana hari ini bila mereka jadi kerajaan, kontrak Linas disambung 10 tahun lagi. Beria kata Linas tu dulu berbahaya, dan bagai-bagai. Hari ini Linas disambung kontrak tau. 10 tahun. Oleh siapa? Oleh kerajaan Anwar Ibrahim. Tak ada Fauziah Saleh berkokok lagi pasal isu Linas. Anwar kali ini betul-betul terduduk. Sebab kebodohan orang PKR. Kamu orang yang nak. Hari ini kamu tengok play victim PKR ni. Kamu paksa Rafizi Ramli keluar PKR, beria. Pagi, petang, siang, malam. Geng-geng Ceplos kata Rafizi Ramli sotong. Pagi, petang. Rafizi Ramli keluar, buat parti baru. Sebagai ahli politik, dia kena ada platform politik dia. Takkan dia nak masuk UMNO, takkan dia nak masuk PAS. Dia kena buka platform baru dia. Dengan idea yang dia nak. So, orang marah juga. PKR marah juga. Ada NGO yang pergi buat laporan polis lagi. Konon-kononnya. Seolah-olah Rafizi Ramli menggunakan duit dana daripada luar pula. Anwar Ibrahim, setiap ucapan dia sekarang ini stres tahu. Penuh dengan rasa kebencian. Penuh dengan rasa nak marah-marah. Kamu tengok. Setiap ucapan Anwar Ibrahim tak layak jadi Perdana Menteri. Ada satu benda yang Anwar Ibrahim ni paling layak, saya nampak. Dia jadi ketua pembangkang. Ucapan Anwar Ibrahim tidak mencerminkan dia seorang Perdana Menteri tau. Ucapan dia marah-marah. Dalam convention dia marah-marah. Apa benda? Kamu dah dapat apa yang kamu nak sebagai Perdana Menteri. Patutnya kamu relax je lah. Kenapa nak stres? Tergugat sangat. Sekarang ini PKR dah tergugat sangat. Orang-orang PKR ni berpandangan macam ni tau. Orang-orang PKR ni fikir apa tau? Hidup Rafizi Ramli itu adalah harus dengan PKR. Hidup Rafizi Ramli itu hidup penyokong-penyokong yang tak sehaluan, yang meninggalkan PKR ni. Hidup kita ni, orang PKR ni fikir sebatas hidup dengan PKR tau. Orang macam saya, macam Rafizi, macam yang dah keluar-keluar ni kan. Mereka fikir hidup kami ni sebatas PKR. Hidup ini bukan sebatas parti PKR. Hidup saya bukan sebatas Anwar Ibrahim. Hidup saya ada haluan saya sendiri. Hidup saya dalam berpolitik ada kemahuan saya sendiri. Bukan nak ikut kehendak bulat-bulat Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim suruh saya tutup jubur, saya kena ikut tutup jubur. Anwar Ibrahim suruh saya main kunyit, saya main kunyit. Anwar Ibrahim suruh ambil pelantar, saya ambil pelantar. Bukan itu tujuan saya masuk dalam PKR.
Tujuan saya adalah nak melihat satu perubahan besar berlaku. Tapi hari ini kalau berlaku macam ini kan, siapa yang berani masuk parti PKR? Kalau orang yang 20 lebih tahun, orang-orang macam kami ni duduk dalam PKR dah lama-lama, dibuang macam itu aja, dihina, dicaci macam itu aja. Apa pilihan yang kami ada? Jadi jangan orang PKR fikir hidup ini hanya sebatas Anwar Ibrahim. Yang begitu orang kata fanatik ni dan begitu emosi ni kebanyakannya orang Melayu dalam PKR itu. Orang Melayu yang dalam PKR yang begitu fanatik itu adalah yang beragama Islam. Hidup kamu orang yang Melayu Islam yang duduk menyokong PKR itu, kamu nak bertuhankan Anwar Ibrahim. Seolah-olah dia nak suruh kita bertuhankan Anwar Ibrahim. Mereka ratib, tiap-tiap hari ratib. Kalau tanpa Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri Malaysia, Malaysia ni lingkup. Tanpa Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri Malaysia, harga barang dekat Malaysia ni tak boleh turun. Tanpa Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri Malaysia, harga minyak takkan turun. Tanpa Anwar Ibrahim tak jaga Malaysia ni, semua perkara-perkara yang melibatkan ekonomi Malaysia ni tak akan berubah. Mana ada pemikiran macam ini? Pemikiran macam ini yang sedang ditanam oleh puak-puak penyokong Anwar ni. Anwar Ibrahim bukan dewa untuk Malaysia ni. Kamu tengok sekarang ini. Apa terjadi dalam parti PKR? Saya nak beritahulah, parti paling tak senonoh dalam hidup saya masuk, ya, memang kesilapan besar saya masuk adalah parti PKR. Bayangkan, Anwar Ibrahim jadi presiden, isteri bertanding ahli parlimen, Anwar Ibrahim bertanding ahli parlimen, Nurul Izzah bertanding ahli parlimen. Anak beranak semua jadi YB. Anak beranak semua pegang kuasa. Saudara mara suku sakat semua pegang kuasa dalam PKR. Parti ini betul-betul parti Anwar, parti keluarga Anwar. Tapi ialah kita ditipu bulat-bulat dengan agenda parti ini adalah, perjuangan kita adalah semua rakyat Malaysia ni anak dia. Kita ditipu bulat-bulat macam tu. Saya dah mula perasan perangai Anwar Ibrahim. Bayangkan keluar Anwar Ibrahim daripada penjara. Kerusi Wan Azizah tak dikosongkan. Keluar Anwar Ibrahim daripada penjara, kerusi Wan Azizah tak dikosongkan. Kerusi Nur Izzah tak dikosongkan. Apa yang dikosongkan? Dia pergi kosongkan kerusi seorang India, seorang bekas jenderal tentera Laksamana Tentera Laut yang ada dekat Port Dickson, dikosongkan untuk Anwar Ibrahim. Wan Azizah dibiarkan. Kerusi Wan Azizah tu patutnya dia lah ambil. Kenapa tak kosongkan kerusi Wan Azizah? Dia pergi kosongkan kerusi yang dekat tu, Port Dickson. Orang lain jadi korban untuk keluarga Anwar Ibrahim tau. Dia korbankan orang lain. Dia nak naikkan keluarga dia. Dia nak jadi diri dia jadi Perdana Menteri. Dia nak jadikan isteri dia jadi timbalan Perdana Menteri. Ini Nur Izzah, dia nak jadikan Perdana Menteri. Lawak. Jadi benda ini saya dah perasan, kami dah perasan lama. Saya lihat, duduk dalam PKR, saya tengok apa jadi. Saya tanya kawan-kawan saya tahu. Ahli parlimen yang keluar daripada PKR ni, daripada Sarawak, Ali Biju, Larry Seng, Willy Mongin. Siapa lagi? Larry Seng, Ali Biju, Willy Mongin, ada seorang lagi. Saya lupa. Kamu tahu tak? Saya tanya mereka, kenapa keluar daripada PKR? Semua kata Anwar pembohong, penipu. Dia cakap apa tahu? Mereka cakap apa tahu dengan saya? Terutamanya YB Willy Mongin lah. YB Willy Mongin tu dia rapat lah dengan saya kan, walaupun dia GPS. Dia rapat. Saya tanya dengan Datuk Willy Mongin tau. Saya cakap, saya dengan dia selalu berbalah dalam media sosial tau dulu. Tapi
Kami berbalah macam itulah, berkawan dekat luar lah. So, saya tanya dia, kenapa kamu keluar daripada PKR tu sebenarnya, dah tahu? Dia cakap, kau Daniel, saya jelaskan tak ada gunanya di sini. Kau duduk dalam parti PKR, kau tunggu. Sampai waktunya, kau akan terpelanting, dia kata. So, hari ini saya terfahamlah apa yang dia cakap itu. Dia cakap, sebelum kau terpelanting, baik kau cabut. Sebab itu, keputusan saya, sebelum saya terpelanting, baik saya cabut. Teruk. Parti yang dah rosak teruk. Mereka persoalkan, sekarang ni mereka persoalkan merendah-rendahkan parti Rafizi Lamli. Saya tak ada risau. Parti PKR pun bermula daripada kosong. Bukan parti PKR tu bermula daripada parti besar. Parti PKR pun bermula daripada kosong. Ada naik, ada turun, ada surut. So, parti Rafizi Lamli yang dia buat sekarang ni, sekurang-kurangnya dia dah ada usaha. Dia bermula daripada yang kecil, kita tengoklah. Kemungkinan dia boleh besar. Kemungkinan dia akan tutup ranap. Tapi Rafizi Lamli pun dah menyatakan dalam ucapan dia, tidak apa, dia pun dah terima hakikat. Dia pun dah cakap, Rafizi Lamli pun dah cakap, tak apalah kami bermula. Tetapi kalau kami bertanding, kami hilang deposit pun tidak apa. So, dia dah terima benda tu. Kenapa PKR nak takut? Rafizi Lamli dah pun menjelaskan bahawa kalaupun dia bertanding, parti dia kalah teruk dan semua kerusi hilang deposit, itu ketentuan daripada rakyat dan ketentuan tuan usaha dia dah buat. So, kenapa PKR nak takut dengan Rafizi Lamli? Kenapa kamu nak negara ini mengamalkan demokrasi? Nak buka 10 parti ke, 20 parti ke? Itu orang punya pasal. Ada lagi satu hujah yang menyatakan bahawa kenapa nak buka lagi parti? Nak pecahkan undi Melayu. Nak buka parti beribu parti pun bukan pecahkan undi Melayu. Soal dia sekarang ini, parti yang dibina oleh Rafizi Lamli yang baru ni bukan parti Melayu. Parti yang Rafizi Lamli bina hari ini adalah parti rakyat. Parti seluruh rakyat Malaysia. Parti multiracial. Dia bukan parti Melayu. Dia bukan parti Islam. Dia bukan parti Kristian. Dia bukan parti Buddha. Dia bukan parti Cina. Dia bukan parti India. Bukan parti Dayak. Parti bangsa-bangsa dekat Sarawak. Bukan. Dia parti multiracial. So, dekat mana dia pecah Melayu? Bukan saja Melayu yang kena undi. Parti itu kalau nak undi. Orang Cina, orang India, orang siapa pun yang ada boleh undi. Dan boleh masuk. Dan boleh jadi pemimpin dia. Tidak ada limit. Tak ada Rafizi tulis dekat sana. Ataupun Rafizi Lamli lepas ini, bawa isteri dia jadi timbalan. Bawa isteri dia jadi penasihat parti. Tak. Tak mungkin Rafizi Lamli bawa anak dia jadi timbalan presiden. Tak mungkin Rafizi Lamli akan bawa bini dia untuk jadi ahli parlimen lepas ni. Tak. Nik Nazmi pun sama. Tak akan bawa anak, tak akan bawa bini. Jangan risau. Jadi, itu kalau Rafizi Lamli tak masuk, tak buat parti, Rafizi Lamli nak duduk parti mana? Kamu nak suruh Rafizi Lamli tak payah lagi melawan perkara-perkara macam ni. Siapa yang nak buka parti yang untuk generasi muda? Ramai orang mencari. Orang sekarang ni pening kepala juga. Sebelum ini, rakyat di Semenanjung banyak yang bertanya dalam komen dekat saya. Kami tak nak undi Pakatan Harapan. Tapi kami juga tak nak undi Barisan Nasional. Kami juga tak sehaluan nak tengok parti Perikatan Nasional ni. So, pilihan ada sekarang ni, pilihan keempat, third force, adalah parti yang berbilang kaum yang ada dengan Rafizi ni. Pilihan mungkin boleh ke situ. Pecah undi, kalau kita nak cerita pecah undi, kita negara mengamal demokrasi. Nak pecah undi ke tak, itu rakyat yang tentukan. Bukan kita ni. Umur tak ada dikira dalam masuk parti tu. Umur berapa ke? Umur 80 tahun ke? 90 tahun ke? 100 tahun ke boleh. Dia tidak ada paksaan umur. Cuma
parti ini yang saya boleh nampak lah, hala tuju dia banyak akan meletakkan tokoh-tokoh muda untuk mewarisi satu politik yang dinamik, satu politik yang bagus, ke arah untuk mengubahkan politik dineso yang ada hari ini. Itu yang saya nampak. Dia akan letak calon-calon muda, teknokrat, mereka-mereka yang mempunyai latar belakang yang memang strong dalam landscape, orang kata perniagaan dan sebagainya. Saya percaya Rafizi Lamli akan letak itu. Rafizi Lamli akan letak mereka-mereka yang pakar dalam bidang teknokrat lebih banyak. Sebelum ini pun parti PKR tu, Rafizi Lamli yang tentukan calon. Kali ini dia parti dia sendiri, dia tentukanlah calon tu. Dia dengan Nik Nazmi. PKR lepas ni nak letak calon, dia tak tahu. PKR lepas ni kamu tengok, selepas Rafizi Lamli ni tak ada keputusan untuk mereka nak letak calon, pulanglah. Kejayaan Rafizi Lamli menentukan nak letak calon di mana, itulah PHS tu boleh jadi kerajaan tau. Itulah sebabnya PKR tu boleh jadi kerajaan, PHS 1.0 tu disebabkan oleh percaturan Rafizi Lamli letak calon. Bukan disebabkan oleh mereka-mereka ini. Ni siapa yang jadi Menteri Komunikasi sekarang ni? Fahmi Fadzil. Fahmi Fadzil tu Rafizi Lamli yang calonkan nama. Fauzia Saleh tu siapa yang calonkan nama? Semua mereka-mereka dulu dicalonkan nama oleh Rafizi Lamli. Izzah lepas ni masuk kandang kotak lah. Izzah tak boleh menolak mereka-mereka yang minta kerusi tau lepas ni. Kamu akan lihat pergaduhan dalam PKR akan memuncak apabila semakin dekat pilihan raya umum ataupun pilihan raya negeri. Di Johor selepas ini, pilihan raya negeri Johor akan berlaku pergaduhan di antara PKR berebut nak jadi calon. Kamu orang tengoklah. Dan Nurul Izzah ke, Fauziah ke apa semua. Saya ada satu cerita tau, yang saya tak pernah cerita dengan kamu orang, yang saya nampak sendiri dengan mata saya. Kamu orang tahu tak? Orang PKR ni jahat tau. Ahli Parlimen Miri tu, dulu nama dia Dr. Teo. Sekarang ni YB Chiu. Mereka nak jatuhkan Dr. Teo kerja buat kerja dekat Parlimen Miri tu bagai nak gila tau. Dua penggal dia jadi ahli parlimen. Dia buat kerja, dia strongkan PKR dekat Miri. Dekat Sarawak ni bukan senang tau, nak menang kan. Kamu orang tahu tak? Finally, pergi tukar letak YB Chiu yang ada sekarang ni tau. Terencatlah Dr. Teo. Kami dalam mesyuarat ni, untuk saya masuk dalam mesyuarat tu, untuk nak tentukan siapa calon tau. Sebenarnya, benda ini Anwar Ibrahim dah atur awal lah, nak buang Dr. Teo. Gila tak gila? Kasihanlah Dr. Teo, dah tak jadi YB sekarang ni. Dia yang penat-penat buat kerja, Chiu anak muda lah. Sebab tu saya kata, saya bukan nak mendropkan si YB Chiu dekat Miri ni lah. Tapi saya nak cerita dia. Bayangkan, yang buat kerja Dr. Teo, tiba-tiba pergi letak Chiu dekat sana. Chiu menang lah. Sebagai ketua MK, sebagai pemuda. Ketua MK Sarawak waktu tu. Tapi, kau jahanamkan orang lain buat kerja tau. Jantas orang macam tu ya. Sebab tu, samalah juga cerita yang nak dialami oleh geng-geng Rafizi ni. Kalau dia orang ni tak keluar, Rafizi tak keluar, dia akan kena jantas. Geng-geng yang akan atur calon nanti akan jantas nama Rafizi, jantas nama Nik Nazmi. Semua dia orang ni akan kena jantas. Sebab saya dah tahu macam mana dia orang jantas orang ni. Buat mesyuarat hanya untuk nak penuhkan minit mesyuarat. Hanya nak penuhkan untuk menjadikan bukti bahawa oh kamu memang ditolak oleh kepimpinan. Ngeri tau.
Itulah. Ini apa yang kata ni. Azman dia kata. Cukup-cukuplah sibuk hal-hal PKR. Apa yang cukup-cukup sibuk dengan hal PKR? PKR sibuk dengan hal orang lain boleh. Orang lain tak boleh sibuk dengan parti PKR. Kalau kau orang tak nak orang sibuk dengan parti PKR, kau orang tutup parti itu. Supaya orang tak sebut lagi parti PKR. Korang minta Anwar Ibrahim letak jawatan sebagai PM supaya orang tak sebut lagi nama Anwar Ibrahim. Namanya parti politik, orang sebutlah tiap hari. Ini pun bangang orang-orang PKR ni, tahu tak? Orang sebut parti kau tiap hari, pasal parti kau ni bangang dan penyokongnya yang bangang semua. Mana ada dalam dunia ni orang tak boleh kritik parti? Orang PKR kritik parti UMNO boleh. Orang PKR kritik parti PAS boleh. Bila orang kritik parti PKR, cukup-cukup lah. Cukup-cukup yang kau ni parti PKR. Kepala bapak engkau. Saya tengok lepas ni memang banyak tahu orang akan tinggalkan parti PKR ni. Baru dia tahu. Merengek-rengek. Merengek-rengek orang PKR ni nak paksa orang sokong parti dia. Tapi itulah. Mereka sendiri suka play victim. Perlembagaan PKR pun korang ni tak tahu. Yang dok kata jangan cukup-cukuplah kritik parti PKR ni. Saya nak tanya, yang dok cakap tu kamu tahu tak perlembagaan parti PKR? Parti PKR punya perlembagaan parti pun tak tahu, ada hati nak cerita ke akulah pejuang PKR. Mana ada ceplos-ceplos PKR ni, mana tahu perlembagaan parti dia. Aku tanya nanti semua tercungap tu. Mana ceplos ni? Aku nak tanya. Yang nak beria ni nak jadi ni nak cerita PKR. Betul Eko. Hentam UMNO dalam mesyuarat PKR masih kekal dengan UMNO. Itulah. Depan cakap lain, belakang buat lain. Penipu diorang. Azman ni anak dia macam bapok, tahu tak? Aku nak beritahu. Kalau kamu orang nak tahu. Saya ni kenal tau. Saitro yang ada dalam ni. Si Azman ni anak dia macam bapok. Anak dia ni pernah kritik saya. Lepas tu anak dia buat report pasal mak dia yang mulut macam babi, macam longkang. Dia pergi buat report polis dengan saya. Anak Azman tu lah. Itulah dia datang ke sini. Dia ni, Azman ni dulu, laki bini dia penyokong kepada Iswadi. Dia khianat Iswadi, kalau nak tahu. Lepas itu, dia khianat Iswadi. Kalau kamu orang nak tahu, itulah. Azman ni, dia tak ada kerja. Ini saya cakap betul, si Azman ni. Dia tak ada kerja tau. Dia, Azman ni, saya nak beritahu, dia ni hisap gam. Bini dia lah tukang menyundal dalam PKR ni cari duit. Last dia ikutlah bini dia. Itulah perangai dia. Itulah Azman tu kalau nak tahu. Sebab tu dia bengang sangat. Kau ingat kau tak tahu kau Azman? Dia perangai macam bapok. Macam ni. Azman tu lah. Jadi tak payahlah. Saya ya dalam isu PKR nak saman Rafizi Lamli ni, saya senyum je tengok. Rafizi Lamli bukan bodoh kan. Dia yang cipta undang-undang dalam PKR tu, Rafizi Lamli yang ikut cipta kan. So apa aku nak takut? Pauziah. Pauziah tu tak ada apa tu. Selepas PRU ke-16 ni, Pauziah pun hilang. Selepas daripada PRU ke-16, Pauziah hilang, banyak yang hilang dalam PKR. Ceplos-ceplos pun mungkin akan hilang lepas ni. Di situlah kita akan lihat lepas ni kan. Mereka sekarang ni sedang takut.
Mereka tak suruh kita sebut parti PKR kan. Tapi mereka sedang dalam keadaan ketakutan. Sebab mereka tahu, kalaupun Rafizi Lamli tak menang, parti Rafizi Lamli tak menang dalam pilihan raya, tetapi parti PKR, parti DAP, parti Amanah, kursi mereka akan hancur. Pecah undi kan? Pecah undi mungkin UMNO boleh menang. Kalau geng Rafizi tak menang, UMNO Barisan Nasional boleh menang, Perikatan Nasional boleh menang. Tapi PKR akan drop. Banyak kerusi-kerusi yang dimenangi oleh PKR ni hancur berkecai-kecai. Termasuk Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim menang 2,000 lebih saja tau. Menang 2,000 lebih saja dekat Tambun tu. Kalaulah masuk blok ketiga, lawan Anwar Ibrahim, mampus Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim saya rasa dia tak akan berani lagi duduk dekat Tambun. Kalau diorang beria sangat, diorang sekarang ni takut dengan Rafizi tau, dekat Pandan. Sebab itu, ayat diorang apa tahu? Kalau Rafizi Lamli berani, baliklah bertanding dekat Kemaman. Rafizi Lamli baliklah bertanding dekat Terengganu. Bukan apa. Sebenarnya orang PKR nak kerusi itu. Nak menang secara senang. Itu cerita dia. Sebab tu mereka halau Rafizi Lamli daripada kerusi Pandan tu. Sebab tu mereka nak halau Rafizi dan Nik Nazmi ni balik bertanding dekat Pantai Barat. Dia punya cerita tu je. Mereka halau orang dia suka-suka. Kalau macam tu suruhlah Amir tu. Amiruddin Sari tu kau suruh balik Johor. Kenapa suruh jadi MB Selangor? Dia orang Johor, bukan orang Selangor. Kenapa dia boleh jadi MB dekat Selangor? Halau Amir tu. Amiruddin Sari tu terang-terang orang Johor. Jadi menteri besar dekat, orang kata dekat Selangor. Rafizi Lamli dia suruh halau. Tapi Amiruddin tak halau. Sebab geng dia. Sebab tukang bagi dana. Sebab kerajaan Selangor dia MB. Dia nak kerusi. Dia nak kerusi yang mudah dekat kerusi Rafizi Lamli. Dia nak kerusi Ampang nak mudah. Dia ingat apa? Dia ingat Roziah macam Zuraida. Zuraida boleh lah. Bye-bye Anwar, bye-bye Nuri Izzah, bye-bye Wan Azizzah. Roziah ni. Roziah bukan macam Zuraida. Orang Ampang pun tahu. Kita tengok nanti. Saya ada orang suruh bertahan tau. Tengok Rafizi. Dia dulu kata apa tau Rafizi dengan saya. Daniel kau tunggu dulu. Saya kata anak aku nak keluar dulu. Tak nak aku duduk dalam PKR ni. Rugi. Sebab apa? Saya dah tahu. Kalau saya duduk dalam PKR, waktu Rafizi Lamli cakap, Daniel, waktu Rafizi dan YB Roziah dengan Rafizi tau. Dia halang saya. Saya ingat lagi. YB Roziah dengan YB Rafizi. Daniel, kau jangan keluar parti. Kau duduk dulu diam-diam. Biarkan. Dia kata. Saya cakap, tak aku nak keluar. Aku keluar dulu. Saya cakap, hari ini terbukti aku keluar. Sama agak. Keluar agak dia orang. Nik Nazmi keluar. Tanya Iswadi. Iswadi dia tanya pandangan saya. Daniel, macam mana saya ni? Surat datang, tunjuk sebab. Saya cakap dengan Iswadi. Tak payah kau balas surat tunjuk sebab PKR. Kau keluar je parti. Dia cakap, aku pening, tak ada parti. Lilek-lilek dulu, aku cakap. Sabar. Akhirnya sekarang, dah ada parti. Sebab saya dah tengok ke depan, benda ni, bukan 2 tahun, 3 tahun, saya dah tengok. Satu perkara yang Rafizi Lamli pernah cakap dengan saya tau. Yang saya masih ingat. Daniel, dia kata. Lilek, dia kata dengan saya. Kita masih muda. Rafizi Lamli cakap macam tu tau dengan saya. Relax Daniel, kita masih muda. Anwar Ibrahim umur dah berapa dia kata. Sebab tu dia kemaruk sangat nak jadi PM. Umur dia dah 70 lebih dia kata. So dia
Masa dia dah tak ada. Satu hal. Yang kedua, dia dah terlalu lama duduk dalam penjara. Masa dia terbuang 10 tahun dalam penjara, Anwar Ibrahim. Sebab itu Rafizi cakap, kita masih muda. Kita bukan ada kes liwat. Kita bukan ada kes apa kan. So, sebab itu sekarang ni, saya santai je. Sebab saya tahu PKR tak akan mampu melahirkan pimpinan-pimpinan muda, bergaya, hebat untuk menjaga parti mereka. Saya tahu itu. Tak payah jauh. Saya tengok dekat Sarawak. Bayangkan kamu orang tahu tak, kepimpinan PKR Sarawak, aku boleh goreng satu orang. Bukan sombong tau. Kepimpinan PKR Sarawak tu, daripada wanita, AMK, ketua-ketua cabang dia, aku boleh goreng seorang ni. Bayangkan lah. Macam mana PKR ni nak jadi pemimpin Sarawak? Kalau macam tu dengan saya pun kau orang tak boleh. Dengan saya pun kepimpinan PKR koyak tau dekat Sarawak tu. Masuk mesyuarat, saya bagi hujah. Dalam grup saya bagi hujah, semua tak boleh jawab. Jawab apa? Sebab memang mereka tak ada knowledge nak masuk politik. Jiwanya, jiwa PKR dekat Sarawak ni, jiwa mereka hanya duit. Jawatan. Selepas tak ada duit, mereka diam. Lepas tu cari lagi. Kerja dia tu je. YB datang ke Sarawak, KC PKR, ketua-ketua wanita PKR, AMK PKR, apa dia buat? Kalau dulu dia bawa sampul surat. Sampul surat untuk apa tahu? Buat permohonan melalui NGO. Sekarang tak lagi. Sekarang dah pakai PDF kan. Tinggal cakap je lah mulut. YB, saya nak hantar ni kan. Lepas tu ada supol, dia bagi dekat supol dia. Itulah kerja ada orang. Itu sebab saya berani kata, parti PKR menghabiskan duit rakyat berjuta satu tahun untuk kuatkan parti. Itu pun NGO nak pergi buat laporan polis pada Rafizi Lamli tau. Dia orang ni yang makan duit rakyat. Dia orang yang ambil duit rakyat, menggunakan NGO, dan ada sebahagiannya menggunakan ICU kerajaan, yang menggunakan atas nama projek, yang ambil duit dana duit rakyat ni berjuta-juta setiap bulan. Satu NGO dalam satu cabang PKR tu kurang-kurang ada 3. Bayangkan. PKR mengambil duit rakyat menggunakan NGO yang ada di cabang, yang ada di negeri untuk kuatkan parti. Duit rakyat. PKR nak cakap banyak, nak cakap kencing banyak lagi. KC PKR ni kebanyakannya tak ada kerja tau. Ketua wanita PKR ni banyak makjan. Yang memang tak ada duit, tak ada kerja. AMK tu langsung tak ada kerja. AMK PKR ni banyak daripada kalangan bapak dia ahli PKR. Anak dia jadi AMK. Lepas tu anak dia ni tak ada kerja. Tak ada kerja, duduk dalam PKR, duduk dalam politik. Lepas tu dah tahulah selok-belok macam mana nak cari makan. Buatlah NGO, pergilah minta duit. Itulah dia. Kamu orang tak percaya, saya ni duduk dalam PKR lama, aku dah tahu, perhatikan. Lepas tu bergaduh sesama mereka MK. Ada geng ni makan duit lah. Kesi bersama. Kesi sekarang ni, kesi PKR. Berapa banyak yang dah tukar kereta baru? Berapa banyak sekarang ni, geng-geng PKR ni dah tukar kereta baru tau. Duit senang. Nak cerita orang makan duit rasuah. Kau orang PKR sekarang ni sedang makan duit rakyat, tahu tak? Penipu nak mampus, hipokrit namanya. Orang PKR sedang hipokrit. Ahmad, saya tak ada kereta. Kereta tak ada, motor tak ada. Saya pakai Grab. Betul. Saya tak perlukan kereta, saya tak perlukan apa-apa. Motor pun tak perlu. Saya sekarang pakai Grab je. Apa nak motor-motor, nak kereta, saya bukan keluar sangat. Saya banyak, bukan saya ketua cabang, nak pergi ke cabang lah apa semua. Saya bukan ketua. Saya buat kerja saya lah. Dekat rumah ni banyak kerja saya.
Saya kerja saya dalam rumah aja pun. Ni nak jual barang kat belakang ni berlambak ni. Ha. Edmond, ya minyak, ya. Style overseas. Ya betul. Pandai kamu amat. Ya betul, saya style overseas. Beli kereta, nak kena cuci, nak kena servis. Nak kena panas dekat parking. Buang masa saya. Bayar rotek, bayar insurans. Nak beli tayar, nak beli itu. Kalau saya memang kerja dekat luar, ada pejabat dekat luar apa semua, no problem. Saya pakai kereta mungkin sebab kenderaan dekat Malaysia, public transport kita memang sangat bullshit lah. Tapi nasib baik ada Grab. Ha. Senang saya keluar, order Grab. Balik pakai Grab. Senang. Nak pergi acara apa-apa pakai Grab. Tak ada pening kepala. Kalau Selangor tu apa cerita Daniel? Casey lari. Kalau Selangor ni sama lah macam Samarahan. Kepala lain, ekor lain. Bayangkan kamu buat mesyuarat. Kepala lain, kamu jadi ketua. Yang kat bawah ni, daripada timbalan sampai ke bawah ni, AJK ni, geng lain. Boleh dengar tak kamu punya mesyuarat? Dengar tak apa yang kamu nak bagi tahu? Tak. Itu sebab dia letak jawatan. Sebab itu Casey Samarahan juga letak jawatan. Selangor tu akan lingkup. PKR akan jatuh. PKR dekat Selangor ni hanya kekuatan DAP. DAP ni dia sanggup jadi baruah lah sekarang ni. Sebab DAP nak cari kekuatan. DAP dah tahu. Kalau DAP nak jawatan banyak-banyak, nak jadi Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri, orang Melayu akan marah. So DAP lilek-lilek aja. DAP ni bukan baik. DAP ni tak bagus. Tapi dia berlakon pandai. Sebab dia tahu kalau DAP nak mohon timbalan Perdana Menteri, mohon jawatan banyak-banyak, orang Melayu akan marah. Sebab tu dia lilek. Sebenarnya DAP ni lah yang jahat. Lakonan mereka boleh lah. Bukan semua lah ya. Tapi ada beberapa lah ahli parlimen DAP. Banyak juga nak kena tendang ni nanti. Kamu orang tengok lah. Tunggulah nanti pilihan raya kita tengok. Ramai. MP DAP ni kena tendang nanti. Kamu orang tak percaya. Bersama bagus. Silap-silap nanti kerusi DAP banyak diambil oleh geng Rafizi. Tengoklah. Kalau Rafizi Lamli dah mulakan gerak kerja parti dia dengan Nik Nazmi, saya percaya cabaran pada DAP dan juga pada PKR memang sangat-sangat ketara. Sangat-sangat ketara lepas ni. Rafizi Lamli akan lahirkan calon-calon daripada kaum Cina. Rafizi Lamli akan lahirkan calon-calon daripada kaum India. Rafizi Lamli akan lahirkan calon-calon daripada golongan Sabah dan Sarawak ni. Dan yang lainnya dipegang oleh geng-geng kaum Melayu. Habislah. Parti Rafizi Lamli boleh je nak jadi parti macam parti PAS, parti Bersatu. Rafizi Lamli cari calon yang alim ulama ni kan, untuk jadi calon lawan PAS. Cari alim ulama untuk lawan UMNO di kawasan-kawasan UMNO, kawasan-kawasan yang orang kata kawasan-kawasan Melayu ni. Kan? Kawasan bandar Rafizi Lamli cari calon Cina. Kawasan India cari calon India. Kawasan Sabah Sarawak cari calon Sabah Sarawak. Bolehlah menang. Why not? Dia parti berbilang kaum. Dia bukan parti penjubur. Logo pun bagus parti tu mah. Kancil lagi. Nak tengok kancil kecil tu. Baju pun bagus. Dah macam baju bersih aku tengok. Baju kuning lagi. Baguslah. Dari jauh orang nampak dah. Kalau dia buat kempen kan. Lepas ni kalau parti Rafizi Lamli buat kempen, bagus tau. Kuning aja semua. Burger Lamli. Baguslah. Sekurang-kurangnya Burger Lamli pun boleh famous. Ramai.
Semalam banyak yang mengeluh daftar tak dapat. Sistem jam. Kamu orang daftar dululah. Biar jadi orang yang ahli yang awal. Kancil dengan bintang 5. Oh, bintang 5. Oh. Kita tengoklah nanti kan. Pada saya logo tu pun cantik lah. Simple. Banyak makna kan. Sang kancil terkenal dengan kebijakan kan. Parti macam tu pada saya, kalau mungkin akan datang, dibuat lagi dia punya branding balik-balik. Sang kancil tu kan. Macam mana logo Proton kan. Di branding balik kan logo tu nanti. Dia akan jadi bertambah ni lah. Jangan logo mata. Logo mata sebelah ni susah. Lepas ni hilang lah, tenggelam tu. Logo mata tu. Tinggal mata aja. Siapa yang dah daftar dalam ni? Bagi tahu yang belum daftar dalam ni. Apa yang perlu mereka buat? Bagi link dia dekat bawah ni. Supaya yang kawan yang belum daftar tu boleh daftar dekat parti bersama tu. Sebab ada yang tanya dekat bawah. Share link dia dekat bawah ni. Okay. Saya belum lagi DJ. Okay, tak apa. Saya tak boleh lama-lama, so saya ucapkan terima kasih banyak. Saya kena buat kerja lain. So itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Thank you.